When life give you sand lemon, you just smile and happy. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak buat match rating untuk game Manchester United lawan dengan pasukan Everton, yang mana kita berjaya menang sekali lagi dan kembali on winning track. Selepas hari tu kita seri dengan West Ham dan lepas tu kita menung dekat 2 minggu, dan kali ni kita berjaya kalahkan pasukan Everton dekat tempat depa sendiri, dan ni adalah first kemenangan kita dekat stadium depa, iaitu stadium baru depa Hill Dickinson. Kita menang tipis 1-0. Dan bila kita menang ni adalah kemenangan kelima dalam 6 game untuk Michael Carrick. So rekod bersih untuk Michael Carrick 5 kemenangan, 1 seri daripada 6 game. What a performance daripada Manchester United. Dan aku akui game ni memang susah untuk kita, sebab Everton depa ni duk main bertahan, lepas tu depa main counter, dan depa selalu susahkan kita masa corner. Jujur abang hang, aku rasa corner ni, peraturan masa corner ni mungkin kena diperketatkan lagi, sebab aku duk kesian dengan keeper tau. Ni bukan disebabkan MU duk kena. Kita tengok tim-tim lain pun struggle, lagi-lagi keeper kalau ada tim yang main dengan cara corner macam tu. So aku rasa tu macam disadvantage yang cukup besar dekat keeper. Tapi dalam game ni, nasib baiklah Saint Lemon memang cukup strong, walaupun dia kena kepung bertubi-tubi dengan play-play Everton. Memang nampak dalam game ni Everton guna trik macam Arsenal masa corner, tapi sekali lagi kita berjaya halang pasukan Everton untuk skor gol masa corner. So kita masuk dekat goalkeeper dulu, iaitu Saint Lemon. Bagi aku, walaupun dalam game ni Sesko penyelamat kita, tapi aku rasa kita takkan boleh menang ataupun seri dalam game ni tanpa Saint Lemon. Cukup strong, pegang bola pun tenang. Walaupun dalam game ni defend kita agak shaky, tapi setiap kali bola main dekat Lemon, aku rasa macam selamat gila dengan Saint Lemon ni. So aku bagi dekat Saint Lemon 10/10. Untuk defend, Harry Maguire dalam game ni aku nampak dia bawa tanggungjawab lincah, jadi ball playing defender. Sebab selalu kalau main dengan lincah, Maguire ni akan jadi last man. Tapi disebabkan lincah injet betih, dan kita tengok dia punya injet pun tak adalah teruk sangat, cuma tak boleh main dalam game ni. Mungkin next game lincah boleh main nanti, tapi game ni Maguire step up jadi ball playing defender, dan aku rasa dia buat kerja tu dengan cukup baik. So aku bagi dekat Maguire 9/10. Kita masuk ke defend kedua, iaitu Leny Yoro. Kalau hang tengok masa mula-mula game lagi-lagi dalam 20-30 minit pertama, memang nampak barai gila Leny Yoro ni. Bola kalau dapat dekat dia kan, hang boleh tengok tau perbezaan pemain yang tenang dalam game ni kalau hang compare dengan Leny Yoro. Contoh pemain yang tenang macam Maguire, Casemiro, Bruno. Tapi dalam game ni dua pemain yang paling tenang bagi aku adalah Casemiro dengan Maguire lah. Apa mereka buat kalau mereka dapat bola? Sebelum mereka dapat bola tu, mereka dah tengok dah, mereka dah tahu dah nak passing kat siapa, ataupun mereka dah tahu nak buat apa. Tapi masalah dia, Yoro dalam game ni, setiap kali dia dapat bola, masa bola sampai kat kaki, barulah dia fikir nak buat apa. So disebabkan decision dia selalu lambat, buatkan Manchester United kadang-kadang terperangkap juga dengan pressing Everton, dan hampir-hampir juga kena hukum. Dan kita tengok Yoro ni sebelum join Manchester United, dia antara pemain rebutan dekat dunia tau. Real Madrid pun nak dia reject Real Madrid semata-mata nak ke Manchester United. So Leny Yoro ni bukan tak ada quality, tapi dalam game ni aku nampak dia tak confident saja, dan lepas tu dia getting better and better. So aku bagi dekat Leny Yoro 8/10. Walaupun mula shaky, tapi lepas tu okey. Untuk right back, Diogo Dalot dalam game ni dia banyak support Leny Yoro bila Leny Yoro buntu, dan aku nampak pasal apa Carrick duk pilih Dalot tau. Sebab apa? Sebab Dalot punya link up play ni memang boleh kata bagus. Bila Manchester United nak lepaskan diri daripada pressing, Dalot lah antara pemain yang penting juga, sebab positioning dia okey, passing dia okey, dan run dia pun penting. Cuma sekali lagi, Dalot dalam game ni execution dia barai sekali lagi. Dalam game ni patutnya dia boleh score tau. Yang masa Ahmad shoot yang hampir-hampir nak masuk tapi Tarkowski buang tu, masa tu Dalot boleh score tau. Tapi execution dia dalam game ni memang lemah. Lepas tu crossing dia pun nampak teruk juga dalam game ni. Dia dah dribble lepas dah, tapi bila masuk dalam kotak, crossing dia tak sampai. Hak tu lah aku rasa Dalot kena improve. Kalau Dalot improve daripada segi execution tu, aku rasa memang dia akan jadi superb gila untuk Manchester United. So aku bagi dekat Dalot 7/10. Kita masuk dekat left back pula, Luke Shaw. Dia ada good duels dengan Ndiaye. Ndiaye pun dalam game ni berapa kali juga makan dia, tapi Shaw pun berapa kali halang juga Ndiaye, sampai Ndiaye kadang-kadang kena pi dekat belah Dalot sebab nak lari daripada Shaw. Tapi overall aku tak adalah kata Shaw betul-betul poket dia. Aku rasa Shaw ada good better dengan Ndiaye. Kadang-kadang Ndiaye makan dia, kadang-kadang dia makan Ndiaye. So aku bagi dekat Luke Shaw 7/10.
Kita masuk dekat midfield pula, iaitu midfield pertama kita iaitu Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo dalam game ni aku tak nafikan dia memang strong. Setiap kali play Everton nak challenge bola dengan dia, memang nampak depa struggle. Tapi jangan mandom sangat, cepat sikit release bola. Kalau dalam game ni kita tengok bola selalu dapat dekat Mainoo kan, sempat atau play Everton nak kepung dia sampai 2-3 orang disebabkan Mainoo ni lambat sangat buat keputusan. Aku harap lepas ni dia lagi eager, dia lagi cepat buat keputusan kalau lawan dengan tim yang main pressing teruk dekat tengah macam Everton ni, dan kena lagi agresif supply bola ke depan. So untuk Kobbie Mainoo aku bagi 7/10. Kita masuk dekat partner Kobbie Mainoo iaitu Casemiro. Dalam game ni bagi aku dia memang okey daripada segi bertahan, daripada segi kita nak lepaskan diri daripada pressing, memang mantap. Dan paling aku suka Casemiro ni rajin gila tolong pertahanan. Kita nampak kalau Maguire naik, Casemiro akan backup dia. Casemiro juga selalu jadi shielding untuk pertahanan. Dan kalau Euro tiba-tiba hilang arah dalam game ni, dia main tolong Euro. Tapi satu benda yang aku tak suka dekat Casemiro dalam game ni adalah dia punya line breaking pass. Line breaking pass dia selalu tak jadi dan buatkan Everton boleh counter kita. Tapi satu tu akan jadi buruk kalau counter Everton menjadi. Nasib baiklah counter depa tak menjadi. So aku bagi dekat Casemiro 8/10. Next attacking midfielder, captain kita Bruno Fernandes. Dalam game ni memang dia cuba create chance, dia cuba buat apa yang dia boleh, tapi memang Everton dalam game ni cuba lock dia habis-habisan. Idrissa Gana Gueye, Tarkowski, pemain-pemain Everton kalau contoh player-player MU lain macam Mainoo ke Casemiro dapat bola ke, depa mark juga. Tapi bila Bruno dapat bola, dia pegang je bola, terus ramai Roman pi kat dia. So buatkan dia agak struggle juga dalam game ni. So aku bagi dekat Bruno 7/10. Kita masuk dekat right wing pula Ahmad Aku tak tahu pasal apa tiba-tiba fan MU hari ni macam duk banyak kutuk dia. Padahal aku rasa dia tak adalah teruk sangat. Dan hampir-hampir dalam game ni dia score untuk kita tahu, tapi Tarkowski keluarkan bola daripada line. Dan aku nampak dalam game ni, kalau kita nak compare lah masa first half kan, Ahmad, Mbeumo dan juga Cunha, aku rasa Ahmad pemain yang paling agresif. Dia pemain yang paling rajin nak dribble, nak makan Brunswick. Cuma dalam game ni dia dikeluarkan disebabkan taktikal lah. Masa ni Carrick nak masukkan Sesko. Tapi satu benda aku nak puji Ahmad dalam game ni, walaupun dia pemain attacking, masa Manchester United kena attack, dia antara pemain yang paling rajin untuk turun, untuk tolong Dalot dan juga Leny Yoro. So aku bagi dekat Ahmad Diallo 7/10. Kita masuk dekat left wing pula iaitu Matheus Cunha. Cunha masa first half dengan sebelum Ahmad keluar, dia barai nak mampus Ahmad. Aku nampak dia selalu kena lock dengan James Garner tau, bekas pemain kita. Tapi tiba-tiba bila Ahmad keluar, Sesko masuk dan Sesko selalu buat larian dan tarik defend. Hang boleh tengok dalam game ni Cunha tiba-tiba jadi padu. Aku dah nampak masa Ahmad main, mungkin masa tu Carrick bagi free roll dekat Ahmad tau. Sebab Ahmad ni kita nampak dia bebas sikit bergerak ke atas padang. Tapi lepas Ahmad keluar, aku nampak macam free roll tu beralih kepada Cunha. Cunha pula dalam game ni bebas bergerak apa semua. Tapi sekali lagi ni bukan the best performance daripada dia. Dalam game ni ada sekali tu dia hampir-hampir nak assist, dia dah lari elok dah, lepas tu dia nak passing terjatuh pula dah. Tapi dia juga punca untuk kita score dalam game ni. Dia lead counter, lepas tu buat lomba dekat Mbeumo sebelum Mbeumo assist dekat Sesko. So aku bagi dekat Cunha 7/10. Kita masuk next player pula iaitu Bryan Mbeumo. Dalam game ni dia start as striker, kadang-kadang rotate main kat kanan, kadang-kadang rotate main kat kiri, kadang-kadang rotate main dekat attacking midfield, dan cuba juga buat beberapa shot. Aku tengok dia cuba ulang balik masa gol lebih kurang macam lawan dengan Brighton dulu. Ada sekali dia shot dalam game ni, hampir-hampir gol tapi tak tepat. Kalau gol tu cantik sebab Pickford masa tu dah kalah tau dengan shot Mbeumo. Tapi dia bagi good assist untuk Sesko. So aku bagi Bryan Mbeumo 8/10. Ketenangan Mbeumo masa crucial moment tu benda yang cukup mahal tau. Tak ramai yang rate benda tu, tapi aku sangat-sangat hargai benda tu. So kita masuk dekat sub kita dalam game ni ada 3 player iaitu Benjamin Sesko, Mazraoui dan juga Eden Heaven. So kita mula dengan Sesko dulu. Dia masuk dalam game ni agak awal juga, minit 50 lebih macam tu dia dah masuk. Dan sekali lagi Sesko bagi impact dalam game ni. Besar atau impact Sesko bagi dalam game ni. Sebab masa first half kita ada peluang, tapi masalahnya dalam kotak kita tak ada striker. Sebab itulah masalah dia. So bila second half kita tengok Sesko selalu buat larian-larian, dia duduk dalam kotak penalti. Masa ni lah kita baru rasa main guna striker. Dan Sesko deliver sekali lagi. Dia score gol penting dalam game ni. Tapi aku rasa dia patut score 1 gol lagi. Sayanglah Pickford save bola tu. Tapi apapun, dia dah score lah ni 6 gol daripada 7 game dia main dengan Manchester United. So aku tanya hampa, bila Sesko dah perform ni, hampa prefer Sesko start as striker lepas ni ke, ataupun hampa rasa Sesko patut masuk super sub saja? Hampa boleh komen kat bawah. Untuk Sesko, aku bagi rating dekat dia 8/10.
Untuk Mazraoui dalam game ni, dia masuk dan tolong defend, ada sekali kena kad kuning, dan walaupun kena kad kuning tapi aku berterima kasih jugalah dia tackle benda tu, sebab bahaya amat kalau Everton boleh counter tu, possible boleh gol. So aku bagi dalam game ni untuk Mazraoui 6/10, dan Eden Heaven dia masuk hujung-hujung game, aku bagi dekat Eden Heaven 6/10 juga. So untuk manager kita Michael Carrick, game ni bukan mudah untuk dia. Sekali lagi, lawan dengan tim yang main bertahan, memang agak menyusahkan untuk Manchester United dalam game ni, tapi sekali lagi kita jumpa peluang untuk kalahkan pasukan yang jenis macam ni. Cuma satu je aku rasa, mungkin kita akan nampak lebih kepada masa kita tengah attack. Tapi satu benda yang aku puji untuk Carrick dalam game ni, dia berjaya buatkan Manchester United nampak solid masa Everton buat counter attack. Everton memang struggle tau dalam game ni walaupun dia pemain counter. So tu pun kredit kena bagi dekat Carrick. Tapi aku bagi dalam game ni bukan the best performance untuk Carrick dan juga Manchester United. Aku bagi dekat Michael Carrick 7/10. Man of the match pilihan aku dalam game ni, walaupun mungkin akan ramai pilih Sesko, sebab ya betul dia hero kita. Memanglah Lemon duk save, tapi kalau Sesko tak score pun kita seri dalam game ni. Tapi bagi aku man of the match, aku pilih Sen Lemon. Memang what an upgrade lah. Kita dah lama dah nak goalkeeper yang macam ni, yang tenang dengan kaki, yang boleh juga save, yang strong masa corner. What a performance daripada Sen Lemon. So apa pendapat hampa untuk game ni? Hampa boleh komen dekat bawah. Dan next game pula nanti kita akan lawan dengan pasukan Crystal Palace. Hampa rasa kita boleh menang kalau lawan dengan Crystal Palace nanti? Hampa boleh komen dekat bawah, ok? So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan, Assalamualaikum.